suasana di sekitar Pasaraya Pantai Timur, kemudian subway, klinik perdana, Jalan Banggul ni pada waktu pukul 3 petang. Masih agak nak kata lengang tidaklah, tapi maknanya tidak begitu rancak mana lagi, sebabnya dalam bulan puasa kebanyakan orang tak duduk di masa ni. Mungkin dalam sejam ataupun sejam lebih lagi keadaan akan bertukar menjadi sibuk dan trafik pun akan jadi lebih sesak. Biasanya kawasan ini sesak dengan kenderaan keluar masuk, terutamanya mereka yang keluar untuk nak membeli jualan berbuka puasa. Di hujung sana tu traffic light padang siam. Di sana juga ada klinik dan juga restoran Yazid Nasi Daud Pisang. Ada DIY, ada farmasi lautan, ada juga Bintang Mas furniture situ. Di sini yang besarnya adalah Pasaraya Pantai Timur. Pasaraya Pantai Timur ni menjadi tumpuan dari pagi sampai ke malam, sebabnya di sini selain daripada menjual produk-produk untuk keperluan dapur, kemudiannya kelengkapan diri, juga menjual barang basah, sama ada ikan, daging, kemudiannya telur, ayam untuk dijadikan sebagai jualan masakan, baik untuk penggunaan perseorangan di rumah ataupun di restoran-restoran lah. Di hujung sebelah timur terletaknya sekolah menengah Tanah Merah 1, dan di situ ada flyover khusus untuk murid-murid berjalan menyeberangi jalan untuk ke sebelah sini, iaitu sama ada daripada sini ke sekolah ataupun daripada sekolah ke sebelah utara. Inilah keadaan semasa dalam dengan pukul 3 hingga pukul 4 petang. Satu lagi, di sini juga ada pemborong telur, pemborong pasir emas telur. Pada siapa yang berhajat untuk membeli telur ayam ke telur ikan ataupun telur masin, mungkin ada boleh didapati di sini ya, di Tanah Merah.